Guys, tengok ayam bunting. Ini putu bambu 5 biji, 3. Oh, dia ada durian untuk apam telur dengan putu piring. Okey, kita tengok tempat lain pula. Yang tak seronoknya, situ ada tong sampah, situ ada orang jual, jadi tak cun lah. Lambat pula dia orang sediakan tempat. So guys, dekat sini kena queue. Saya pun tak tahu kenapa saya queue, tapi saya tengok orang ramai, ada 2 orang, so saya join the queue. Harapan dia kurang sebabnya lambat sangat. Sushi dia cantik. Ini roti john. Ini berapa satu? 3. Bagi tu. So saya beli air tahu dulu. Masa tidak masuk. Bagi ni satu. Kira macam mana? Yang ni berapa? Berapa? 5 dua ya. Oh, pada 5 dua ya. Dulu 3 RM1. Ini dah naik gila. Okey guys, tidak memberangsangkan tempat ni. So kita balik. Tadi semangat macam nak beli buah, tak ada. Saya nak cari buah. Tu dia. Dia orang blok jalan. Oh my god. Ini tak patut. Blok jalan ni saya tak setuju. Saya minta majlis bandaran supaya buka jalan ni balik. Patut jalan ke kiri itu dibuka, bukan diblok. Jadi pejabat daerah Kuala Nerut, tolonglah turun, jangan bagi orang blok jalan. Dia berniaga
Kita ni pengguna jalan raya. Nampak tu, dia blokkan jalan.